Sekitar 85% pengguna 4x4 di luar sana pasti mengalami masalah ini, iaitu rotor disc bengkok. Saya pasti pada pengguna-pengguna di luar sana pernah mengalami masalah ini. Antara mungkin faktor utama adalah berat kenderaan tersebut, sekitar daripada 2.500 sehingga 3.500 kg. So itulah mungkin menjadi faktor utama kenapa rotor disc 4x4 ini sering kali bengkok. So hari ini saya akan unboxing satu lagi barang, iaitu rotor disc, terutamanya kepada kenderaan Isuzu D-Max di luar sana. So jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya selepas ini di MRZ Vlog. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Sekali lagi bersama saya di MRZ Vlog dalam segmen unboxing. Untuk segmen unboxing pada kali ini saya akan unboxing satu lagi barang, iaitu rotor disc untuk Isuzu D-Max. So pada korang yang menggunakan Isuzu D-Max, jom lihat produk saya akan unboxing pada kali ini, iaitu rotor disc daripada Bendix. So mungkin kepada pengguna-pengguna lain kenderaan di luar sana, mungkin Toyota, Nissan, Ford Ranger dan sebagainya, boleh juga rujuk video ini kerana saya akan sertakan link pembelian di bawah ini untuk rujukan korang. Mana tahu ada produk-produk yang sesuai untuk kenderaan anda, bolehlah klik ke link ini untuk seterusnya. Okey, inilah dia produk yang saya akan unboxing pada kali ini, iaitu daripada jenama Bendix. Okey, so inilah Bendix untuk rotor disc Isuzu D-Max V-Cross saya. So pada korang mungkin yang sedang mengalami masalah yang sama, so mungkin kamu boleh cuba juga untuk brand ini untuk digunakan kepada kenderaan kamu. Tidak kisahlah daripada Toyota kah, Nissan kah, Ford kah, apa lagi kenderaan-kenderaan yang top di Malaysia ini. So pastinya kamu boleh cuba untuk rotor disc ini. So apa yang menarik untuk rotor disc ni ialah permukaannya jenis slot. Apa itu slot? Permukaannya itu yang kalau kamu tengok pada gambar ini, dia mempunyai parit. Parit-parit pada permukaan ini, salah satu fungsinya adalah untuk memastikan cengkaman brake itu lebih padu lah. So sebelum ni pun saya memang guna rotor disc yang begini, jenis slot. Apa yang pasti, cengkaman brake memang berbeza daripada yang rata. Alright, kita unboxing salah satu daripada kotak ini. Okey, ini dia rotor disc untuk Isuzu D-Max. So dalamnya ada satu nota lah, okey, berkenaan dengan pemasangan, cara pemasangan dan sebagainya. Sudah pastinya daripada Bendix. Okey, so inilah barangnya, agak berat, sekitar 8 kilo sebenarnya. Untuk satu disc ni sekitar 8 kilo. So apa yang saya maksudkan tadi, kalau kamu tengok permukaannya, ni okay, jenis slot bergaris-garis, dia tidak berlubang tapi dia berparit-parit. Sama juga di sebelah dia, okay, ada slot. Tengah-tengahnya sudah pastinya ada ruangan penyejukan lah, ventilated. So di depan inilah yang dimaksudkan slot. Okey, untuk yang ini, kalau kamu nampak warna silver ni, ini adalah dia punya coating. Okey, coating ni kegunaannya supaya tidak berkarat lah waktu di dalam kotak. So nanti bila telah digunakan, dia secara automatik akan hilang, okey, terkena brake pad. Okey, di depan ni dia gunakan warna hitam. So nanti kalau dalam jangka masa panjang, rotor disc itu tidak berkarat lah. So inilah dia jenis slot. Mungkin pasti korang ada yang tertanya-tanya, kenapa tidak beli yang berlubang-lubang. Okey, nanti saya akan cerita apa keburukan yang berlubang-lubang. Okey, sudah guna rotor disc Bendix, saya gabungkan pula dengan brake pad Bendix juga, tapi kali ini saya gunakan General City sajalah. Kalau sebelum ni saya gunakan 4-wheel drive SUV yang kotaknya warna-warna coklat. So kali ini saya cuba yang ini. Sebenarnya ini pun okey,
cuma dia kurang sikit penggunanya kurang sikit ekstrim lah jika dibandingkan dengan SUV. Mungkin kamu boleh rujuk di sini kotak yang saya maksudkan, ini image ini, itu 4-wheel drive SUV, kotak dia warna coklat juga daripada Bendix. Sebelum ni saya memang gunakan jenis ni banyak kali lah, dan ini pun saya pernah guna juga untuk pemanduan di Isuzu D-Max saya. So apa yang bagus untuk yang ini, dia punya harga ada murah sedikit. Jika banding dengan SUV itu ada mahal sedikit. So saya gabungkan Bendix brake pad dengan Roto Disc Bendix. So kita lihat dia punya brake pad. Okay. Macam ini. Yang pentingnya dia ada sirim. Okey, ada sirim. Tidak ada masalah. Bendix. Okey. Yang ini saya beli daripada kedai biasalah. Yang ini sudah pastinya saya beli daripada online, iaitu di Shopee. So pada kamu yang mungkin ingin membeli Roto Disc ni, bolehlah cek link saya sertakan di bawah ni untuk pembelian. Okey, pasti korang tertanya-tanya berapa harga untuk Roto Disc Bendix ini. So untuk pembelian di Shopee saya dapat sekitar 570 ke 500 something lah untuk Roto Disc ni. So bagaimana saya dapat murah? Sudah pastinya tunggu sehingga waktu spesial. Apa itu spesial? Untuk Shopee ni sebenarnya ada 2 yang spesial setiap bulan. Okey. Sebagai contoh, macam sekarang ni bulan 11, kamu akan tunggu 11/11. Okey, ataupun setiap hujung bulan, iaitu payday. Sekitar 25 hari bulan, setiap bulan dia akan ada voucher spesial. Apa yang spesialnya? Sudah pastinya harga akan turun dan shipping akan menjadi free. Mantap kan? Kena pandai dan rajin untuk kamu mencari benda-benda yang murah. Mungkin kamu boleh option untuk penghantaran, kamu boleh mengikuti jalan laut. Agak lama tapi jimat juga sebenarnya untuk tambang tu. Okey, jauh beza sebenarnya. Kalau kamu guna courier memang mahal gila sebab benda ni berat. Bayangkan satu disk ni sekitar 8 kilo. Memang berat. Tapi itulah, kalau kamu pandai tunggu setiap bulan tu mesti ada 2 benda yang spesial di Shopee ni, iaitu sebagai contoh 11/11 dan hujung bulan payday. Memang murah-murah gila lah. Sebab saya ada satu juga produk yang saya baru beli, iaitu steering rack. Memang saya dapat percuma lah dia punya tambang, tidak perlu bayar apa-apa, hanya bayar barang saja. So harganya sekitar 500 lebih, harga asal kalau saya tidak silap dalam 700 lebih. So yang ini untuk di kedai biasa sekitar RM180. So kalau kamu boleh semak juga di Shopee, saya ingat harga tu tidak jauh beza lah. Ataupun kalau kamu dapat special punya harga, lagi murah sebenarnya untuk jenama ini. Okey, inilah dia Roto Disc Bendix dan brake pad Bendix. Saya akan cerita apa kekurangan untuk Roto Disc yang berlubang-lubang selepas ini. Okey, pasti korang tertanya-tanya, kenapa tidak beli Roto Disc yang berlubang-lubang? Okey, ada orang cakap itu lebih bagus performance-nya jika dibandingkan dengan yang tidak berlubang-lubang. So sebenarnya saya pernah menggunakan Roto Disc berlubang-lubang dan jenis slot. Dia maksudnya 2 dalam 1 lah. So itu adalah kali pertama saya menggunakan Roto Disc yang jenis begitu. Memang sedap lah sebenarnya. Brake cengkam memang puas hati. Cumanya untuk jangka masa panjang, Roto Disc itu akan menjadi masalah kepada kita. Saya rasa ramai yang di luar sana mungkin pernah menggunakan Roto Disc jenis berlubang. Apa yang saya dapati, di
pada lubang-lubang tersebut akan ada crack. Okey, crack. Dia akan crack ke sana ke sini. So menjadi masalah lah dan bahaya kepada pengguna-pengguna. Bagi saya, kalau rotor disc yang jenis berlubang ni, kalau korang guna untuk litar rasanya tidak masalah, tapi untuk perjalanan jauh, terutamanya menuruni bukit, saya rasa kurang sesuai lah untuk kenderaan-kenderaan seperti 4-wheel drive ini. Kerana ini pengalaman saya sendiri, saya dapati kiri dan kanan rotor disc tersebut mengalami keretakan, crack. Maksudnya dia akan crack di lubang-lubang ni, crack. Kalau kamu mau tengok macam image yang saya tunjukkan ni, ini adalah contoh saya dapat daripada internet. Crack. Begitu juga sama macam rotor disc saya dulu, dia crack. So pengalaman daripada itu, selepas itu saya tidak lagi menggunakanlah rotor disc yang jenis berlubang, tapi saya gunakan yang jenis slot. Begini ni slot. Saya beli yang kedua selepas tu, saya gunakan DBA T3 Disc Brake Australia. Okey, daripada Australia, jenis T3. So itu dah rotor disc kali kedua saya gunakan, guna yang jenis slot. So cengkaman pun boleh tahan sedap, dan lebih kurang setahun lebih dia kecundang juga. Dan saya guna pula rotor disc daripada Runstop, yang saya guna sekarang ni juga jenis slot begini, dan yang ini agak lama sedikit, saya ingat dalam 2 tahun lebih. Sebab kenapa lama, saya kurang sudah turun Bukit Kimanis. Kalau sebelum ni memang boleh dikatakan setiap minggu lah, setiap minggu, setiap bulan saya akan lalu ke Jalan Kimanis tu untuk balik ke kampung. So untuk kali ini, kali keempat kan, kali keempat ni saya beli juga jenis yang slot begini. Saya tidak beli yang jenis melubang-lubang, sebab pengalaman itu telah mengajar kita betapa bahayanya sebenarnya, bagi saya lah, betapa bahayanya menggunakan brake rotor disc yang berlubang-lubang. Saya tidak pastilah kalau brand-brand yang lain kan, yang brand-brand yang lebih mahal, sama adakah mengalami masalah yang sama. So mungkin kepada korang yang di luar sana yang pernah menggunakan rotor disc berlubang-lubang, mungkin korang boleh share, komen di bawah, apa pengalaman kamu menggunakan rotor disc yang jenis berlubang-lubang. Pernahkah kamu mengalami masalah rotor disc to crack macam saya? Alright, rasanya sampai di sini saja untuk unboxing saya pada kali ini, iaitu rotor disc daripada Bendix serta brake pad Bendix jenis General City. So semoga dengan video ini mungkin boleh membantu sedikit untuk orang yang mungkin tengah mencari apakah rotor disc yang terbaik untuk kenderaan korang, terutamanya pada Isuzu D-Max. Kali ini mungkin kamu boleh cuba, kita cuba sama-sama berapa lama Bendix ni boleh bertahan untuk kenderaan Isuzu D-Max korang, ataupun Toyota, Ford, Nissan, ataupun Mitsubishi, ataupun kenderaan-kenderaan yang top di Malaysia. Okey, sampai jumpa lagi untuk unboxing di masa akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Bye bye.